So sekarang kita berada di KLA tu. tengah tunggu apa Dia lo? tanya Am tu nak naik bas besok first time kan. First time Apa perasaan anda Tak tahu. Tak excited lah. Okay, kita tanya Ayah pula. Ayah, ini first time ke Ayah? Tahu. Apa perasaan Ayah? Rasa hebat tu. Rasa hebat. Anak pesan apa tadi? Duduk lama-lama ni. So hello, good morning. Sekarang berada dekat KLIA 2. Lagi tu. Kali ni kita orang nak pergi Tawau, pergi Sempurna. Kita orang gerak daripada Penang pukul 11.40 pagi macam tu. And then kita orang parking dekat ERS Salak Selatan pukul kita orang sampai dekat ERS Salak Selatan tu dalam pukul 3 lebih kot. Parking situ, lepas tu kita lena situ. Lepas tu 4.30 kami settle pergi ke ERL, naik ERL pukul 5 pagi sampai sini dalam pukul 5.10 pagi. Makan Family Mart. Lepas tu solat. Dan sekarang tengah tunggu gate open. That's the update for now. Semoga dipermudahkan perjalanan. Kita orang dah tak bagi tahu mak ayah kita orang. Ni bersama kami keluar. Macam lari rumah. Outstation. So, serba sedikit pasal untuk trip kali ni. Sebenarnya kita orang dapat tiket murah. Tiket kita orang dalam 349. 2 orang pergi balik. Beli bulan 2 hari tu. So masa beli tu was like Ipan berani nak beli. So Ipan pun macam berani je kita beli. No, sampai ni. So terpaksa lah jadi trip budget je kali ni. Tengok ada flight nak naik. Nampak tak? Kapal kelebang. See you soon dekat Sempurna. Bye. Cing dan nasi lemak. Nasi lemak. Ini boya. Oh, bawah je. Nasi lemak rendang. Ni nasi lemak yang saya benar. Tidur lagi. Siapa tidak atas? Tengok. Awak hang tidur bawah. Sejuk tau. Oh, okey. Hang tak boleh sejuk ah? Sejuk banyak tak boleh. Tak boleh sejuk. Okey. So, ni tempat dia. Oh. Washroom. Macam mana nak mandi macam ni? Pak seram. Kalau orang rekod kita macam mana? Okay. Kita tengok. Kita tengok kat luar pula. Shit. Please close the door slowly. Alah, macam mana nak buka ni? Boleh taruh luar tak? Oh, boleh jemur baju. It wasn't that bad. Boleh nampak pekan dia daripada atas. Oh, dia kena makan. Kena baju. Okay, dia masuk balik. So, boleh jemur baju. Ini bilik. Wui, Vino. Tempat mandi dia boleh skodeng lah. Serius. Kita orang tengah tunggu boy datang pick up. Sebab dia kata nak bawa pergi makan. Tadi dia dah datang sini. Borak-borak. Saya kata tak apalah, dia balik dulu. Lagi ramai Model ni nak pergi makan. Pucuk Sudah nak tak berjuang ni nak lah. Model dah balik jalan nak free lah. Lepas ni Dalam ada engine depan tu, ligat. aku lihat. Ni kita orang punya tempat tinggal. Dia share bathroom. Ada je yang ada je kalau yang
apa tu, personal bathroom, private bathroom. Tapi kita orang ambil yang murah sekali, so kenalah share bathroom. Apa tu? Kau cakap nasi kukus ni sedap. Boleh? Korang makan ni. Boleh? Okey, 4 ini makan. Okey, 4 makan. Nak. Ini first meal depa. Sedih. First meal sebab last makan dekat KLIA. Oh, tak boleh. Bawa kita orang dekat Wind's Garden. Dia kata dia pun tak tahu nak bawa mana pergi sini. So itulah kita orang makan kat sini. Dia bawa pergi makan nasi kukui. Buat kita ketik ni sekarang Cina luak main season ni. Kalau pagi ni tidur jam 3 lagi aku ni. Tapi tadi kita orang landing tu ramai dekat foreign passport. Muka Cina tapi kat foreign passport. Saya ingat ke Cina. Cina kita. Dia ni sekejap, 2 minggu. Hello, good morning. Semalam tak ada apa benda yang best yang terjadi pun. Sebab kita orang tidur je. Kan gerak daripada Penang kan tengah malam. So semua macam nak hibernating lah. Semua kepenatan. Jadi semalam kita orang pergi jumpa kawan. Malam pergi makan dekat apa benda nama, something. And then tu je lah. Lepas tu hari ni kita orang ada snorkeling. Nak pergi snorkeling. Tapi sebelum snorkeling nak breakfast dulu. Sebab nanti lapar. We need a lot of energy. Okay. So bolehlah konsum gula. Konsum gula. Alasan sebab ni lah. Alasan nak konsum gula sebab nak pergi snorkeling. Okay. So tu je lah update nya. Jumpa sekali ya. Bye bye. Pintu tutup rapat, nanti dia masuk. Masuk. Assalamualaikum. Dia pula. Tunggu Izham. Jangan lari. Dia tunggu Izham. Nak ikan pula. Susu lah. Biasa nak ikan. Boleh makan sebelum bayar tangan tu. Dulu makan ubat bening. Ha? Dulu makan ubat bening. Kita orang sebenarnya kita dah tak ada transportation nak pergi Seafest Ferry Jetty. Patutnya kita kena pergi sendiri. Tak ais. Saya susu. Kita orang kena pergi sendiri tapi tak tahulah kenapa boy nak bawa kita orang pergi. Kita nak cakap kan. Okey. Makan susu. Tadi pun kenal boy. Oh, Boy. apa? Ni. Kalau kita tunjuklah ke boy. Boy ni kita bisa jemput lah kan. Apa betul lah. 2021 masuk kita orang honeymoon. Dia intern. Dia kerja dengan OSKT. Lepas tu aku balangan dia. Kawan kat Facebook, dekat Instagram. Lepas tu lepas tu ni carilah dia. So ambil package sekarang pun ada dia juga. So sekarang sekejap lagi lepas kita orang breakfast, kita orang nak pergi snorkeling 3 pulau. Apa nak cakap ya? 3 pulau. Lepas tu tengoklah. Kalau ada video adalah videonya. Kalau tak ada tak adalah videonya. See you next time. Bye bye.
Ni buat boy. Sana ambil apa? Kalau Bumi Putra Sabaya susah orang Semenanjung nak ambil. Ini mungkin apa? Mungkin sana boy dulu. Sekalian, pada hari ini kita akan ambil paket C, yaitu timba-timba, matakin dengan pom-pom ya. Oke, so for silent kita pergi ke Ayaknya. Kami tak pergi kelapa, kami panggil ayaknya. Lagi yang bayar. Udah ada ambil kan dia. Ada ayaknya. Ayaknya. Lo kat mana ngah? Ya, dekat main timba-timba. Tunjuk baca lu, tunjuk depan hang. Mike. Ni Awak ni. Kena adik am. Adik am. Kenapa ada mic kat saya? Kenapa? Tapi video pun kena jaga-jaga nah. Video kena jaga-jaga nah. Nanti tersilap. Tangkap makan modal nak. Kita orang dekat Pulau Timba-Timba kena OOTD. Lepas tu Abang Amai lah. Abang Ajak nyok, ayat nyok. Okay. Ni nampak Abang Am. Ajak nyok. Weh, tak nampak apa sini. Yo. Tak, Oh, udah kalau dia pakai rapper yang bergelak nak bawa apa sana lah. sana. Nak pergi kat perempuan tu. Dah nak kita kat mana? Jom. Abang yang mana? Mana pertama lihat Nona langsung suka. Nona salting setelah tengok si Wali. Bingung Nona manis deh, Nona slay. Panasnya. Leting tau, leting. Mana yang agak indah. This is my heaven. Anak ayah tengok ni ayah. Ui, bukan lah. So hot tapi. Biasalah. Apa rasa berenang? Sur. Ilham. Ilham penat tambah lapar. Ni, jam. Meligan. Awak lagi. Dia tak berhenti tau. Oh, lah, patut dia pernah. Oh, tangan. Awak meligai ikan bawal. Lari kan tu. Cintaku terbaik untukmu meski Kisah apa tu? Basah. Nyanyilah Am. Logang ya. Tak larat. Ada nama. Macam tu lah kamera dah. Saya pun boleh apa? Ayo. Sampai sini tu. Lepak tu. Oh, lah. Tak habis walid lagi. Dia punya bagi semua. Hei, ayo. Ustaz. Ha, feel? I believe. Aku tak nampak. Ya. Boleh tak? Tahu?
Tak tahu. Mau juga. Izham. Kau jadi milik. Kau. Oh, buat apa Bino? Benar. Macam mana nak pergi free diving? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Sekarang kita ada dekat pulau Mataki untuk makan. Sambil mereka akan bagi lunch box. Nasi sayur. Tombia. Paprik kot. Yalah. Sebab Izham dah lapar lah Haji. Macam Izham. Tengok Izham. Pasal ada lagi. So nanti sekejap lagi kita akan mungkin kat sini kot kot. So ada lagi satu pulau. Ada pompong. Pompong kot. Lain rasa dah. Makan kat Lut lain dah. Sawan. Maggi kami Maggi premium tau. Kat Lut lain rasa dah. Maggi view. Maggi view mahal. Jangan campur jam. Kari tu. Ha, Oji kari. Lepas lagi aku nak snorkeling, aku nak duduk dalam tu setengah jam. Tak mau naik 20 minit. Saya nak record orang tu tapi saya record benda lain pula. Oh, view lah. Ha, view saya. Takut ni nak masuk. Oh, jerit-jerit. Macam tu dia bagi orang woi-woi. Woi. Weh, pada pindah kat ni. Pindah semua. Ya Allah, adik ni. Aduh, ikut dah. Ada seronok pula. Tak. Adik Ipai ikut dah. Hello semua. Kita orang dah habis pergi apa nama dia tu? Snorkeling 3 pulau, tapi dapat extra satu pulau, Pulau Pandanan. Patutnya Pulau Pandanan tu ada turtle, tapi turtle tu tak dapat tengok.
sebab turtle tu menyorok. So kita orang balik singgah pi apa tadi? Pi pasar dia. Masa pi pasar tu ingat betul ya. Depa panggil customer menjerit je. Tapi tak beli apa kat situ. Masa kami balik sebab kami liga nak solat. Terus sekarang kami nak pergi makan. Dah. Ya, dan kita orang tengah tunggu dan Angah. Terus sekali pergi pulau apa? Timba-timba. Mata King nombor 2. Timba-timba yang kena bayar kan? Timba-timba. Lepas tu kami pergi Mata King. Mata King tu tak snorkeling pun. Mata King kita orang pergi makan je lunch kat situ. Lepas tu kita orang pergi Pandanan. Sebab Mata King tu kita patutnya snorkeling juga. Tapi tak snorkeling kat situ, kita buat kat Pandanan tu. Sebab ada kubur, geng kubur. So extra kat situ lah. And then last kali dekat Pom-Pom. Pom-Pom tu ayam dia cetek-cetek lah. Tak ada cetek tapi korang boleh sentuh kaki lah. Terus tak ada arus. Tak ada arus. Nasi kandak. Nasi kandak Sabah lah. Nasi kandak. Coba. Panas. Nasi kandak ada sup. Coba. Ada sup, ada kicap. Tu si. Ada sup. Mamak lah. Pakai dah sekian. Makcik busah lah. Oi, makan mana no? Makan dengan tu eh? Yo. Tak siapa ni? Selalu makan apa? Hui, tak no. Tiba-tiba pedas dengan pisang. Ni pedas. Popok. Nasi lalap. Aku pun memang nak. Breakfast view. Aku pun mencari satu set lagi. This one is my baby. So aku tengah cari satu So hari ni kita nak buat apa tak tahu. Kita makan apa ada dekat hotel. Nak lagi roti saya buat lagi. Ya, satu ya. The healing vlog. Welcome to my paradise. Healing. Padas. Oh, padasnya. Terang nak ronda-ronda dekat pekan aku dekat area sini lah. Yang mana walkable distance. So kita jalan-jalan je lah. Ramai kat Izam. Adik Izam. Panas Sipan ambil topi aku. Tapi pun tak nak ambil juga. Tu memang topi dia. Ni ada budak sekolah main pada mana? No, ke market semalam. Oh, market. You know. Tengok itu. Anakku lagi pun suka main. Kita famous tau. Kau tengok. Oh. Kawan keras. Kau bojel tak keras. Rambut macam guna batu tu. Orang kata nak order ikan ni. Ni kan keli apa? Sea Fast Date. Oh, ni ke? Jalan lu? Ni ikan apa? Tahu. Pelawis. Ramah sikit.
Ni semua. Kita macam biasa, kita nak buat haul. Jangan lupa nak buat haul apa. Nampak kaki. Mana kaki? Tetap. Diam-diam. Okey, sebab bilik ni kecil. So kat sini je. Lepas tu lighting kat situ. Bukan kat situ. Tu biar ada. Okey. So begini. Oleh-oleh. Tak tahu nak beli oleh apa. Macam nak beli kitchen. Kitchen terlalu typical untuk kita beli. So aku tak suka beli kitchen. Sebab macam ada lagi kau nak gantung kitchen macam tu. Bagi aku lah, bagi aku. So macam tak suka. So kita belilah produk tempatan Sabah. Sebab produk yang tak jumpa kat sana. So tak banyak beli. Sebab beli kat family je. Depan kata kat family dia tak payah. So tak belilah kat family dia. And beli kat Insta. Mula beli 3 barang. Lepas tu dapat plastik ni. Lepas tu beli lagi 1 barang. Dapat ni. Okay, the first thing I bought ni okay. Yang ni untuk family. Tawa white coffee. Okay, tawa white coffee. And then ada halal dia semua. Kemudian dia buat dekat Tawau Sabah. Boleh tengok kat sini ada Tawau Sabah. Okay, ada kopi, white coffee. Boleh lah buat apa-apa. And then yang ni ialah choco stick. So choco stick ni ialah coki-coki lah. Coki-coki buatan Sabah juga. Yang ni pun Tek Guan juga buat. Bijak Tek Guan ni buat sebab ada halal. So pentingnya halal ni sebab ada orang very particular. So macam ni rupa dia. Coki-coki Sabah. Yang ni aku beli untuk intern. My kawan-kawan intern. Lepas tu bila buka benda ni, satu paket tu ada 5 je. So aku pergilah lagi sekali nak beli lagi. Lepas tu lagi sekali beli dapat paper bag. So yang ni total yang ni ada 25. Yang ni ada 50. Sekejap nak buka. Tak kira buka. Nak buka nak tunjuk lagi satu. Yang ni ialah tak tahu ni apa benda. Homemade cocoa vanilla. Yang ni pun beli untuk family aku lah. Vanilla cocoa tak wow. So ni banyak dalam tak sini. Aku cakap lama. Mak aku pakai gambar. Post kat orang lagi orang tak tahu anak dia pergi Sabah. Kat kedai sayang Borneo. Ni untuk mak aku. And then nak buka cuki-cuki. Dalam ni pun macam ni juga. So dia patut beli yang ni je. Ingat kan dia kata-kata. Okay. So itu je lah haul kita. Beli barang apa kat sini. Nanti kita tengok lagi. Yalah. Bye bye. Yang tu nakal. Yang tu nakal sangat. Yang ni sombong. Rentang orang cantik yang sombong. Okay. Okay. Woi. Apa? Tu pandai ibalah lagi. Ha? Ni dia. Namanya bocah. Ni ya. Hiburan ni, Bo. Sini mula jadi tempat hiburan ni, Bo. Apa tu? Taman mainan ni, Bo. So last day kita makan kat sini. Minum tesi special. Apa habis kan nak ni kan? Nak gambar pun. Tahu kan? Bila pergi lah. Ini kerapu merah kan? Kamu barang. Kerapu bara merah. Kerapu bara lah nama dia. Yang ni Apa? kerapu bara juga. Yang ni masalah ni semua ada. Ni soto. Okey, jom makan. Ini tak yang aku. Nanti kita sambung lagi ya. Bye-bye. Morning. Sekarang kita nak check out dah. Sekarang pukul apa? Sekarang 11.30. Nak check out. Cuci baju sekejap.
So sekarang ada dekat First Jetty lagi tengah bersantai-santai sebab kita orang tengah tunggu untuk balik ke Tawau. Okay, bye vlog sempurna. Tiba masa untuk kita pulang. Okay, vlog penutup. Sampai sini je lah vlognya kali ni. So semoga ada rezeki lagi untuk pergi berjudi. Kemudian apa nak cakap lagi ah? Oh, nak cakap flight delay. Patutnya berlepas pukul 9.30, tapi dia delay 10 suku. Tapi kita orang dah masuk dah. Dan rakan-rakannya semua dah rindu nasi nak Halim. Memang tak boleh duduk lama kat Sabah ni. Kadang tak kena tekuk. Other than that, tak ada apa dah nak cakap. Okay, kita jumpa hingga next vlog yang tak tahu bila. Tu je. Bye. Tutup.